Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Kimi Mobs. Okey, so kali ni saya nak buat satu tutorial. Saya nak tukar brake pad belakang brake pad belakang untuk Proton Inspira saya. Ramai juga yang tanya kan, sebab yelah sekarang ni banyak video untuk Suzuki Swift kan. Ada juga subscriber yang tanya, "Bang, Inspira mana bang? Lama tak nampak." Kan rindu nak buat rindu nak tengok konten Inspira. Abang dah jual ke Inspira tu? Tak, Inspira masih ada. So minggu ni saya nak buat konten berkenaan Inspira saya lah. Brake pad belakang yang saya akan gunakan, saya akan guna daripada Brembo. Bagi brake belakang padu sikit kan. So kenapa saya nak tukar brake pad belakang kalau korang tengok, nampak? Kalau korang nampak brake pad memang dah nipis gila lah. Semenjak saya pakai kereta ni dah 6 tahun, 7 tahun, saya tak pernah lagi tukar brake pad belakang. Yelah brake pad belakang ni dia kurang sikit kan, dia punya penggunaan dia kalau nak compare dengan brake pad depan. Okey, so kita jack dulu kereta ni. Kita jack dulu, lepas tu kita letak jack stand. Pas pakai jack stand untuk lebih safety lah. Lepas tu kita buka rim apa semualah. Okey, saya nak buat kerja dulu, nanti saya sambung balik. Ni tak ada apalah, dia senang je ni. Okey, bye. Okey, so tayar pun dah buka. Pastikan tayar masuk dalam kereta untuk safety. Lepas tu jack stand ni kalau korang ada pun korang letak je lah sebagai tambahan safety. Safety kena ada untuk buat kerja-kerja DIY ni biasalah. Macam-macam perkara boleh berlaku kan. So sebelum jadi apa-apa yang buruk, kita kena sediakan payung sebelum hujan. Okey. So ini secara dekat lah kalau korang tengok brake pad memang dah nipis gila lah. So nak tukar brake pad macam yang saya beritahu awal-awal tadi, saya pakai Brembo saya pakai Brembo. So Brembo ni dia seramik dia seramik, so dia brake dia lebih padu lah. Kalau korang nak pakai produk Brembo ni, satu lagi lah saya nak pesan, sebab Brembo ni dia banyak kopi kan. Korang pun tahulah kot. Untuk pasaran Brembo Malaysia, pastikan korang dapat daripada ni dia punya authorized distributor dia, nama dia Emerald Auto Parts. Emerald Auto Parts. So ini satu-satunya distributor rasmi Brembo lah untuk pasaran Malaysia. So korang pastikan ada Emerald punya stiker ni. So dia original lah. Okay, so apa yang korang dapat dalam kotak? Ni dia punya brake pad lah. Dia punya brake pad. Lepas tu korang dapat sekali dia punya lube. Okay. So lube ni untuk kita letak dekat caliper pin ni lah nanti. Okay, so apa-apa kita buka dulu brake pad yang lama ni. Alang-alang dah buka tu, saya nak spray sekali lah. Saya pakai brake cleaner alang-alang kan, nak cuci abuk-abuk yang ada melekat ni apa semua. Kejap lagi kita sambung balik. Okay, so pada mana korang yang baru menjengah channel saya ni, belum subscribe, sila subscribe sekarang. Kerana channel saya ni banyaklah video-video tutorial pasal penjagaan kereta. Okay, jom kita sambung kerja. Untuk buka nut caliper pin ni, dia ada dua, bawah dan atas. Korang buka yang bawah pun dah okey dah. Yang bawah buka yang atas ni selalunya tak payah buka pun. Okay, so dia pakai nut size 14 pakai nut 14. Okay, lepas tu dah boleh korang tarik lah caliper ni ke atas. Langkah yang seterusnya, okey, brake pad kita dah makin nipis kan. Dia punya piston ni dah terkeluar. Kita kena lapik brake pad lama ni, and then kita kena tekan biar piston ni dia masuk dalam balik. Sebab nanti nak masuk brake pad baru dia tebal kan, sebab ini dah nipis. So piston ni dah terkeluar. Senang cerita, kita kena masukkan balik piston ni ke dalam. Boleh lapik dengan brake pad lama ni. Lepas tu kita ambil je lah screwdriver yang tebal sikit kan, untuk kita tolak balik piston ni masuk dalam. Okey, so ni contoh korang lapikkan dengan brake pad lama ni macam ni. Ni screwdriver kan. Okey, lepas tu korang just tekan je lah dia balik. Orang kata okey. Agak korang nampak nampak piston dia dah masuk.
Okey, so korang nampak piston dia dah rata dah. Korang pakai brake pad lama, korang umpil je bagi dia rata balik piston dia tu, baru kita boleh masuk brake pad yang baru. Kalau tak buat macam ni, memang susah lah brake pad baru nak masuk. Silap-silap memang tak boleh masuk pun sebab dia sangkut lah. Okey, so saya nak cuci dulu pakai brake cleaner apa ni semua. Lepas tu kejap lagi kita sambung balik. Okey, so ini brake cleaner. Korang beli je mana-mana kedai apa DIY pun ada jual kan. Beli yang biasa-biasa okey dah, tak payah beli yang mahal pun. Okey, so just sembuh je lah. Orang kata kita nak cuci kan, abuk-abuk brake yang lama. Lepas tu nak hilangkan apa grease yang lama ni, sebab kita nak masuk grease baru kan. Korang sembuh je macam ni kan. Orang kata rata-rata. Lepas tu tembak dalam-dalam ni. Dia kalau brake ada bunyi lah, ada apa orang kata bunyi yang tak best kan, nyet. Tu kadang-kadang habuk daripada brake tu, dia bila dah lama dia ada dekat area brake ni, mulalah dia akan keluar lah macam-macam bunyi kan. So kita cuci lah macam ni. Okey, nanti kita sambung. Okay, so ini kondisi brake pad lama saya. Kalau korang tengok, memang tinggal berapa persen je lagi ni. Tinggal 5% je lagi kot. Yang belah ni dia tebal sikit lah, tapi ni pun dah teruk juga kan. Sampai dah ada pecah-pecah dah kat ujung tu. So memang dah sampai masa lah, masa yang tepat lah untuk saya tukar brake pad baru kan. Okay, so cadangan yang latest, saya fikir-fikir kan, lalang dah nak tukar brake pad ni, saya ingat saya nak spray lah caliper ni. So saya akan spray warna kuning, sebab nak matching dengan yang depan kan. Saya akan spray warna kuning. So sekarang ni saya nak tutup dulu apa yang patut. Lepas tu kita spray je lah. Orang kata nak bagi ada seri sikit lah kan. Dah boring dah pakai colour standard ni, warna silver ni kan. Ini pun dah karat-karat berkeladak dah kan. Okay, so jom saya nak tutup apa yang patut. Kita nak spray. Saya kerja kena buat cepat ni, sebab sekarang ni area Shah Alam ni tiap-tiap petang sekarang hujan. Ni pun macam dah gelap dah kan. So nak kena buat cepat sikit lah. Okay, nanti sambung. Okay, caliper saya dah spray. Sekarang ni tunggu dia kering sikit lah. Saya akan tinggalkan lebih kurang dalam setengah jam lebih kurang. Lepas tu kita pasang lah brake pad yang baru. Okay, so nantikan hasil dia. Nanti kita sambung. Okay geng, so cat pun dah kering, tapi tak kering habis lagi lah, dia separuh kering kan. Tapi ok lah kot, boleh letak lah brake pad kan. Ok, so macam brake pad ni dia ada dua rupa tau. Ok, yang ada kelip ni dia dekat luar, dekat sini. Yang rata ni dia dekat bahagian dalam. Sebelum masuk brake pad baru ni, korang ambil grease yang ada sekali dalam packaging Brembo ni, korang letak dekat ujung ni. Letak ujung, lepas tu letak kat ujung ni satu. Maknanya nak bagi dia tak ada bunyi nantilah kan. Dekat klip ni kan, korang letaklah sikit grease tu. Okay, lepas tu baru masuk yang dekat luar ni lah. Alright, nanti kita sambung balik. Okay, position brake pad ni macam ni lah. Jangan terbalikkan pula, pastikan dia ikut alur disc ni lah daripada dalam kan. So pastikan, ataupun nak lagi senang lah, bagi nombor ni dekat bahagian luar, kalau korang nak tahu kan. Okay, so dah letak grease pun, saya dah letak ujung-ujung tu, bagi dia ada grease sikit lah, janganlah dia kering sangat kan. Okay, and then kita akan letak brake pad yang bahagian luar pula. Brake pad pun saya dah masuk. Korang tengok lah, maknanya direction dia macam ni lah brake pad tu. Klip ni dia kena duduk dekat longkang tu lah. Okay, so dah masuk brake pad apa semua. Last kali kita ikat balik lah caliper pin ni. Tapi first kita kena bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu dari apa, minyak-minyak grease yang lama kan. Lepas tu kita masuk minyak grease yang baru. Letak banyak-banyak pun tak apa. Pin caliper ni letak banyak-banyak lagi bagus. Bagi grease tu dia duduk dalam housing caliper ni kan. So nanti caliper korang tak mudah jam lah. Okay, saya nak masukkan dulu grease ni. Sekejap lagi sambung balik. Okay, caliper pin ni saya dah masuk dah grease. Nampak? Saya letak tebal-tebal sikit. Letak tebal-tebal pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu kita masukkan balik lah dalam dia punya lubang ni. Dah masuk kan. Lepas tu kita ketatkan lah balik. Okay, kita ketatkan balik. Ketat biasa-biasa je lah, jangan ketat sangat, jangan longgar sangat, sesedap rasa sahaja. Alright. Okay, so okay, dah ketat dah. And then kita pump dululah brake. Sebab brake akan rasa apa, dia akan rasa spongy lah, sebab tadi kita dah tolak piston tu masuk dalam balik kan. Okay, so kita pump dululah. Nampak brake tu dia ke dalam. Pump bagi dia rasa fit, ketat balik. Ngam lah.
Okay, so sekarang saya nak masukkan balik rim apa semua. Lepas tu nak kemas-kemas sikit. Kejap lagi lah kita tunjuk balik. Alright. Okay, Alhamdulillah. So dah settle dah, pasang brake pad belakang untuk Proton Inspira. Betul tak saya cakap tadi? Ini pun baru lepas hujan sebenarnya. Huru-hara kejap tadi nak settlekan kerja kan. Okay, so rim pun dah masuk. Nampak? Semua cantik lah. Kaliper dah warna kuning kan. Barulah matching dengan kaliper depan. Ni kaliper tu import Rally Art. Kan baru cantik. Okey. So tayar belah kiri yang saya buat tadi tu belah kanan kan. Belah kiri pun saya dah buat jugalah. Saya dah buat juga. So tukar sepasang-sepasang lah, jangan tukar satu-satu, nanti kan dia tak balance kan. Okey, so kalau korang nak beli brake pad yang sama saya pakai ni, Brembo Ceramic, korang boleh tekan link dekat bawah, saya ada sertakan sekali. Memang original lah, dijamin original. Pastikan nak beli barang-barang Brembo, beli daripada distributor yang sah lah. Macam Brembo Malaysia, macam saya cakap tadi, dia daripada Emerald Autopart. Nama distributor dia kan, Emerald Autopart. Sebab bukan apa, bab brake ni korang jangan main-main. Pastikan beli barang original, jangan beli barang yang kopi ke apa ke. Bahaya lah, bahaya. Kalau dah tonton video ni, saya minta tolong bagi like satu. Kalau ada sebarang persoalan, boleh tekan komen dekat bawah. Okay, so kita jumpa lagi di lain video. InsyaAllah bulan-bulan puasa ni saya rasa tengoklah, kalau ada video ada lah ya. Faham-faham je lah, bulan-bulan puasa ni tak boleh nak aktif sangat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum pada umat Muslim. Saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah pada tahun ini. Okay, Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.